Okay, TV3. No one can deny logo TV3 ni very iconic. Cuma oleh kerana dia nak maintain warna tu, warna biru pada T tu tak berapa dua alam lah. Ini memang masalah yang berlaku bila mana kita pakai warna yang lebih pada 2 ataupun 3. Kalau tengok TV3, dia pandai macam bulletin TV3 tu kan. Nampak tak? Bila top right dia letak border putih dalam tu, kotak putih. Sebab dia tahu cabaran logo TV3 ni hanya berkesan pada background yang cerah lah. Dah berpuluh tahun ni dia tak tukar. Maksudnya dia memang nak warna tu lah. Dia rasa warna tu sangat ikonik. Warna tu is not everything lah. Saya rasa it's time dia orang move on from that colour. The logo itself, dia punya effect tu dah cukup memorable. Untuk TV3 perlu berani macam Astro. Saya rasa dia kena fikir macam mana ke hadapan dia nak bagi dia punya logo tu fleksibel lah. Ini saya kena puji designer TV3. Dia tahu dengan cabaran yang dia ada dengan logo TV3 tu, dia pandai memposisikan, menggunakan kontra warna pada design-design TV lah. Kalau tanya saya lah, antara logo yang dalam semua ni, logo yang paling interesting mungkin TV3 lah. Even logo Astro pun macam simple je, simple shape dia. Tapi saya lebih ke arah simple punya. Betul. Saya tahu flexibility tu. Okay, rating untuk TV3 saya rasa 5 lah. Betul. Itu saya suka TV7 ni. TV7 ni keluar pada zaman saya rasa saya dah 6. Saya rasa pada zaman tu logo dia memang macam outstanding. Saya suka sebenarnya logo Didik TV yang 7 baru. Dia ada vibe 3D effect kat situ lah. Saya suka direction dia sebenarnya. The fact that dia guna isometric 3D tu sendiri pun dah clever dan unik. So pada saya itu a win lah. Kita nampak. Okay, ini saya cakap ni penggunaan dia macam mana dia aplikasikan. Pada saya contoh NTV7 ni mungkin lagi wow pada Astro. Astro pun wow lah, tapi dia punya implementation dia sangat menarik. Penggunaan slanted bar dia tu sangat bagus. Dan benda tu tension grabbing lah. Saya suka macam mana dia create kontras pada logo dia kan. Background purple, dia cleverly masukkan background yang extension of the kecondongan punya effect tu daripada 3D tu. So dia jadi part of background dan kita nampak logo dia jelas. Apa benda yang boleh menyelamatkan boundary logo tu. Macam NT7 memang smart lah dia buat tu kan. Betul. Slanted tu macam okay, itu dia punya icon. And kekalkan pun okay. Good job man. Good job. 7. Bagi berapa man? Maybe 9. Ada reason lah untuk. Ada reason lah kan.